CAP gesa henti pemecahan hutan atas nama pembangunan, elak kematian haiwan di jalan raya. Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, dan Sahabat Alam Malaysia, SAM, menggesa pihak berkuasa mengutamakan perlindungan dan pemulihan habitat hidupan liar di negara ini dengan menghentikan pemecahan hutan atas nama pembangunan. Pemecahan hutan terbukti mengganggu habitat dan biodiversiti yang kini menyebabkan peningkatan kematian haiwan di jalan raya dan konflik antara manusia dan hidupan liar. Presiden CAP, Mohidin Abdul Kadir berkata, pembangunan ekonomi sememangnya penting bagi negara seperti Malaysia, tetapi tidak seharusnya dilakukan sehingga mengorbankan spesies dan membawa kepada kepupusan. Penubuhan koridor ekologi seperti jejambat, terowong dan jambatan hidupan liar amat penting bagi membolehkan haiwan melintasi jalan raya dan kawasan ladang dengan selamat. Mohidin turut menggesa kerajaan mengiktiraf penggunaan pengetahuan ekologi tradisional, TEK, dimiliki masyarakat orang asli dan komuniti luar bandar dalam menguruskan konflik manusia hidupan liar. TEK sebagai himpunan pengetahuan dan kepercayaan mengenai hubungan antara makhluk hidup dan persekitaran mereka amat berguna dalam memahami serta mengurangi konflik berkenaan. Integrasi TEK dengan pengetahuan sains memberi kefahaman lebih menyeluruh dan boleh menghasilkan tindakan mitigasi lebih relevan dari segi sosial dan budaya, terutama jika konflik itu membabitkan komuniti orang asli atau luar bandar. Komuniti boleh dilatih menggunakan kaedah pencegahan tidak mematikan dan strategi penyelesaian konflik. Malah komuniti terjejas juga mesti diberi pampasan adil bagi menggalakkan kewujudan bersama dengan hidupan liar. Mohidin berkata, pendidikan mengenai hidupan liar juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan institusi latihan pemandu bagi meningkatkan kesedaran tentang risiko kematian haiwan di jalan raya.